Jangan simpan emas kalau tuan-puan termasuk dalam 3 golongan ini. Nak tahu sama ada tuan-puan termasuk atau tidak, boleh tengok video ini sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Yang pertama, jangan simpan emas kalau tuan-puan langsung tak ada simpanan cash. Simpanan tunai ini sangat penting untuk simpanan jangka masa pendek, manakala simpanan emas ini juga penting untuk simpanan jangka masa panjang. Sebagai contoh, setiap bulan tuan-puan ada RM300 untuk simpanan. Tuan-puan boleh bahagikan kepada dua bahagian, RM150 boleh simpan di tabung haji ataupun ASP, manakala RM150 tuan-puan boleh simpan dalam bentuk simpanan emas di dalam akaun emas public gold. Yang mana simpanan emas ni kita boleh menabung sikit demi sedikit sampailah capai target grab emas yang kita nak dan kita boleh fizikalkan. Yang kedua, jangan simpan emas kalau tuan-puan mengharapkan keuntungan dalam jangka masa pendek. Harga emas dalam jangka masa pendek ni dia ada turun dan naik. Itu memang perkara biasa, tapi untuk jangka masa panjang, harga emas memang confirm naik. Dan satu lagi, emas ni ada selisih harga bila mana kita nak jual emas tu semula. Sebab tu untuk dapatkan keuntungan atas simpanan emas ni mengambil masa 2 ke 3 tahun dan ke atas. Itulah sebabnya emas ni dikira sebagai simpanan jangka masa panjang. Dan golongan yang ketiga ni memang paling menyedihkan. Mereka simpan emas sebab ikut-ikut orang. Kawan simpan emas, kita simpan emas. Jiran sebelah simpan emas, kita pun nak simpan emas. Tapi kita sendiri tak faham kenapa kita buat simpanan emas ni. Apa yang jadi, baru je simpan RM100, RM200, lepas tu 2-3 bulan dah fikir nak jual semula simpanan emas tu. Sebab apa? Sebab tiba-tiba perlukan duit tapi tak ada simpanan cash, terpaksa jual emas. Sedangkan kita sendiri yang tak ada ilmu yang menyebabkan kita tak tahu strategi yang betul macam mana nak untung dan kaya dengan simpanan emas. Jadi, bila mana tuan-puan nak mulakan simpanan emas, at least tuan-puan ada basic sikit tentang ilmu simpanan emas. Dan tuan-puan register under dealer yang aktif seperti saya. Jadi, untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow saya.